Apa nak jadi Malaysia ni, ya? Negara kita ni mempunyai pelbagai bangsa dan agama, iaitu Melayu, India, Cina. Tetapi, kalau nak anjur pesta air Bukit Bintang dekat Kuala Lumpur, segelintir orang bantah. Kenapa? Kenapa ya? Bayangkan, kita ni hidup Malaysia dengan penduduk yang majmuk, iaitu Melayu, India, Cina, bersatu padu tinggal di negara kita. Tetapi nak anjur pesta air Bukit Bintang, orang jadikan isu politik lah, isu kepentingan lah. Kenapa pula? Bayangkan, pesta ini boleh menjana pendapatan yang banyak yang menyumbang kepada ekonomi, di mana mereka boleh pakai untuk sektor perubatan, sektor sekolah, memperbaiki jalan raya, macam-macam boleh membantu. Tapi segelintir pihak ni mau jadikan ni isu politik. Kenapa? Pesta songkran dekat Kedah anda terbising, tetapi dekat Kuala Lumpur anda mau jadikan isu politik. Weh, come on lah guys. Kita ni hidup di zaman moden. Kasihlah kebebasan sikit kepada semua bangsa. Janganlah ini mengkritik untuk kepentingan sendiri. Kalau anda buat perkara sebegini, negara kita tidak akan maju. Bayangkan negara-negara lain macam negara lain Singapura. Mereka sudah maju gila ke hadapan negara kita. Tapi kita nak maju, kita terlalu suka kerana pesta air Bukit Bintang ni tak ada apa-apa pun. Mereka telah menggunakan, pihak penguasa telah menggunakan SOP yang perlu ada semasa pesta tu. Dan aku tengok SOP tu tak ada apa-apa pun. Semua SOP yang betul-betul tepat, yang bersesuaian dengan masyarakat Malaysia. Guys, inilah negara bukan kepada seseorang saja. Ini negara kepada semua bangsa. Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak. Mereka berhak mendapat time mereka, time seronok, kerana negara ini merupakan suatu negara yang betul-betul hebat di pentas Asia dunia. Jangan pedulikan orang cakap negara ini kepada satu bangsa saja, satu agama saja. Bukan. Negara ini kepada semua bangsa di negara kita. Jadikan pesta air Bukit Bintang ini sebagai time seronok untuk anda, untuk melepaskan tekanan anda, stres anda, dan enjoy dekat sana. Jangan peduli apa yang orang cakap terhadap anda. Kalau anda menyertai upacara pesta ni, anda akan cakap melanggar agama lah, melanggar prinsip lah. Weh, come on lah. Berhentilah dengar cakap orang lain. Kamu mestilah perlukan time anda untuk seronok, untuk melepaskan tekanan anda. Jangan cakap orang lain. Jadi saya menyuruh kepada masyarakat, semua masyarakat di negara kita, pergilah dan enjoy. Kerana inilah time untuk anda untuk melepaskan tekanan anda.